Hari ni untuk sewa local brand lah. To be honest, bukan era kita man. Okay, kita pergi terus sama. Okay, kalau tanya saya secara umum, I like the font, critical, unique enough. Betul. I like the icon. Kita selalu cakap logo ni dia adalah logo yang kena, dia bukan masalah isu cantik nanti, dia kena memorable. Setuju. Jadi kalau ni kalau jumpa lalu-lalu saya mungkin tak ingat, lupa ke tak lupa macam tu kan. Bila tengok fashion brand ni, produk-produk dia kadang okay, kita tengok contoh macam certain produk tu, oh font dia sans serif kan. Tapi tiba-tiba ada produk dia guna font macam ni kan. Typically kita akan kata, oh ni tak konsisten lah kan. Sebagai graphic designer tak lah. Tapi saya rasa fashion dia tak doesn't work macam tu. Betul, saya rasa betul. orang beli brand tu sebab lifestyle values yang brand tu offer. Rating 5. Saya setuju 5. Next, Kyrex. First of all, logo dia for me agak messy sikit. Dia terlampau rapat dia punya gap dia tu. It could be aesthetic punya reason. Saya tak rasa it works lah. Saya rasa the font tu okay, cuma dia nak improve the gap lah. Kalau daripada jauh logo ni dia akan nampak seolah macam contengan. Kalau dalam design ni daripada visual communication ni dia kena semua aspek, daripada logo kecil, besar, jauh, dekat, kita kena nampak lah betul. Yang ni kalau kita nampak sekali macam dia susah nak member. Kalau dalam competition, saya bagi cadangan tiba-tiba adalah founder yang nak buka untuk buat lagi satu local brand, cuba jadi lain sikit, dia nampak lain lah. Okay, saya tak buat kajian yang mendalam ke apa ke, tapi kalau judging secara umum, pada saya ini semua is a local product tapi without local punya identity lah. Bukanlah kata hukum dia salah ke apa ke, tak. Tapi Kyrex ni bagi saya dia agak lebih tone down lagi lah. Yang ni saya bagi 3 kot. OPT. Dia tak ada karakter. And font-font yang neutral ni, dia neutral for a reason. Sebab memang dia nak bear visual communication. Dia tak nak orang nampak macam benda tu nampak tu traditional ke apa ke. Dia about efficiency, dia about inclusiveness. Tapi bila fashion brand ni, bila you are too neutral, you are less unique, you are less memorable. Betul. Lah. Example yang bagi saya ada tweak sikit daripada konsep yang macam ni, simple lah, brown. Macam ni dia almost tak ada karakter, very minimalist, tapi dia tweak sikit supaya betul. dia still unique lah. Website Macam ada style kan. betul. Website dia cool. Memang style US lah. I think brand ni dia ada something lah. Saya rasa saya boleh bagi 5. Betul.